Korang pernah dengar tak? Wartawan tanya soalan, menteri tak jawab, tapi ugut nak call chief editor. Saudara, jangan jadikan ini satu isu. Which media you come from? Putusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. I don't want you to come here and highlight the thing, you spoil the entire thing. I will hold putusan, I will call your chief editors. Inilah Malaysia 2025. Bila soalan dianggap serangan dan phone jadi senjata baru dalam politik. Ceritanya simple je. Seorang wartawan tanya menteri pasal kempen Visit Malaysia 2026, kenapa tak guna bahasa Malaysia? Menteri kita ni bukan bagi jawapan, tetapi sebaliknya dia ugut nak call chief editor. Dia marah sebab kononnya wartawan ni kurang ajar. Jadi sekarang kalau nak tanya soalan pun kena tengok mood menteri ke. Dah macam kuku besi, tekan dengan maki hamun, ugut dengan panggilan kepada bos. Yang lawaknya, kerajaan ni semasa jadi parti pembangkang, hari-hari berguling-guling atas jalan, melaungkan kebebasan bersuara, kebebasan media. Lepas jadi kerajaan pun cakap pasal kebebasan media, demokrasi matang, kerajaan madani. Tapi apa yang jadi? Apabila wartawan tanya sikit, terus nak call bos newsroom. Bro, kalau tak boleh jawab soalan mudah, macam mana nak jawablah isu negara? Kebebasan media bukan slogan. Apabila wartawan pun takut, rakyatlah yang rugi. Jadi saya nak cakap terus terang, kalau menteri tak tahan soalan, letak jawatan. Bukannya telefon chief editor untuk komplain. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.